Okay, so Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. So topik hari ni kita masuk topik yang ke chapter 4 Q. Sebelum ni kita guna stack. Q ni dia sama je dengan stack. Ada push dengan pop juga, tapi bezanya Q ni dia siapa yang orang kata apa, macam beratur lah. Siapa yang masuk dulu, okay. Dia masuk, dia beratur. Okay, so dia pun akan keluar dululah. Okay, so dia macam tu lah. Tapi juga boleh ada dua hala yang masuk kat belakang tu keluar dulu pun boleh dan sebagainya. So dia macam recon stack, tapi beza dia sikit je. Okay, ada few items sahaja yang dia bezakan. Dan library pun ada library khas dia library Q kita panggil ataupun DQ. Term tu dalam C++ lah, just kita panggil command dia dan kita boleh terus guna saja. So mari kita tengoklah apa yang sudah update dia punya slide ni ataupun nota ni daripada yang sebelum-sebelumnya. So sebenarnya apa yang kamu tengok macam even for this chapter dan compare to previous chapter pun, chapter ni banyak dah di-upgrade. Okay, memang kalau you guys tengok nota-nota lama daripada sini-sini, you guys mungkin takkan dapat nota ni. Ini nota ni memang baru, memang saya dah revamp balik. Okay, dan tambah baik-baik bagi dia nampak lagi jelas expansionnya. Okay, so let's go with the topic Q ni. Okay, so chapter 4 Q. As usual, kita tengok recap balik data structure kita ni ada pelbagai jenis kan. So kita masuk ke Q ni. Punya pensel. Okay, this one. Q. So, selepas habis Q ni, kita akan masuk dalam non-linear pula. Dua ni je. Okay, trees ni ada dua ni. Trees ni ada satu bentuk macam heap. Satu lagi hashing. Okay. Ada graph pula sekali. Okay. Bila ni susah sikit lah. Tapi kita tengok. Mostly basic kita tengok semua ni. Kita tak gunakan sampai ke tingkat advance lah. Kita tahu untuk ilmu. Okay. Bila nak guna tu, it depend lah. Sebab even for you guys yang bidang yang kita masuk game ni, kita it's not necessary kita nak gunakan all this type of the susunan data ni. Ini data sebenarnya benda-benda ni kita nak susun data je. Dia tak ada apa pun. Data ni ada pelbagai cara nak bentuk. Kita just pakai array saja pun boleh. Semua je nak pakai array. Boleh. Kan tak nak guna linked list, stack, queue, trees tu tak nak. Nak guna array je. Array tu kamu declare lah sampai ada 1000 space. Letaklah taruh dalam tu. Tapi nanti nak access tu macam mana? Access tu kena cari lah. Kalau array tu 1000, dia repeat lah 1000. Situ nak cari kat array tu data nombor 48. 48 tu kat mana kita letak? Dia lalulah satu-satu kan. Check nombor 1, 2, guna for loop contoh. Tu kalau 1000, kalau data kita ada sampai berjuta, nak macam mana? Tapi kalau nak mudah memang guna array tu je lah kan. Tapi kalau yang lain tu ada cara untuk lagi yang mudah. Guna linked list, stack, queue, trees. Contohnya trees tu digunakan untuk kalau data tu lebih sampai beribu kan. So dia beribu ni maksudnya kalau dia pakai binary trees ni dia bagi dua. So contoh kita nak jadi data nombor 48, data kita ada sampai 100 data. Maksimum nombor dalam tu kita tahulah. Katakan ada nombor maksimum dalam tu ada nombor 555 kan. Dan minimum nombor dalam tu nombor 2. So kalau nombor 48 ni kat mana? So 48 ni dekat dengan nombor 2 lah. So kalau dekat trees tu, ni topik trees nantilah kan. Kita akan tengok dia akan cepat dia nak sampai nak cari nombor 48 tu. Kalau kita guna array, carilah satu-satu. Kan kat mana nombor 48 tu letak? Dekat kedudukan nombor 900 ke? Kalau duduk kat hujung nanya kita kan. Itulah itu menyebabkan dia banyak benda lah, faktor lah. Pemilihan mana satu yang betul tu is depend on application. Dalam game tak ada sangat pun mostly. Kalau kita buat simulation betul tu yang macam berkaitan dengan medical ke apa, itu perlulah benda macam ni kan. Tapi over the time kita tak nak kata which one is the best, is depend on the benda ni macam try and error lah. Try and error. Okay, kita go on lah. Nanti lambat pula. Okay, so objective, understand queue concept and application, understand queue structure and operation that can be done on queue, understand and know how to implement queue using array and linked list. So linear array, linear list dan sebagainya. So ada banyak cara lah semua kan. Tapi dalam ni kita tak tengok lah semua ni sebelum kita buat objective ni kan.
Maknanya kita dah tahu konsep dia tu, kita tahulah macam kita buat agak lah. Oh, macam guna queue ni kalau array macam mana, linked list macam mana kan. Okay. So queue ADT ni, ADT ni orang kata apa, abstract data type lah. So tak nak mention banyak kali. Dia ada enqueue, dia ada dequeue. Okay. Enqueue dengan dequeue. So insert tu kita guna enqueue lah. Dequeue ni kita remove lah. Macam tu lah. Insert dan delete lah lebih kurang kan. Tapi nak kata delete dengan remove ni sama ke? Delete dengan remove. Kadang macam beza sikit tu. Ada sikit lah. Remove tu macam kita tak nampak soft sikit lah berbanding dengan delete kan. Tapi mungkin macam sama je kan. So the above insert and remove policy is also called FIFO. First in, first out lah. Dia dah beratur pertama dia kena dapat dulu kan. Beratur dia kena keluar dulu kan. Tak. Okay, the first item insert into the queue is the first item to leave. Itu syarat dia mestilah. Tapi syarat ni tak semestinya lah. Boleh ada condition tertentu. So queue is important in simulation analyzing the behavior of the complex system. Okay, sistem maksudnya. Okay, queue macam kita queue beratur. Kita terangkan lah semua beratur nak masuk sesuatu something kan. Masuk mall ke benda-benda yang beratur untuk beli barang yang terkini ke sebagainya. Okay. So queues are great at keeping track of tasks to process and are the right choice if you need to track the order which item need to be processed. Satu bentuk kita list of items yang kita nak beli kan. Dia queue lah kita one by one kita buat. Kan? So we cannot reference queue element outside of the first and last one. So if you are looking to access such as 6 element of the 12 element list, the queue is not the right data set for you. You might find array better suit for this purpose. So dia kata queue ni tak boleh pakai macam ni. When to avoid using queue kan. Bila kita nak access yang berkaitan dengan yang orang kata apa yang kedudukan tertentu tu dia kena one by one tu sebenarnya. Okay. Dia sama macam array dah tapi ada beza sikit dia daripada array. Okay. So use queue when you need a FIFO order. Don't use queue when you need a random access. Tapi array tu betul lah dia kata maksudnya array tu kalau kita tahu kedudukan dia tak tahu sama je. Okay. Contohnya array nombor 5 ada simpan nombor 8. Kalau kita tahu tak apa. Dia just terus panggil je. Tak tahu sama juga dengan queue kita kena panggil. So use queue when breadth searches. Ni dalam tree ni. Level order ni kita tengok dalam tree nanti tak apa. So need to leave 4 stack. Ada untuk scheduling and job process and juga trade safe task handling. So banyak macam operating system je and job scheduling. Okay. Dalam OS kan kalau kamu belajar kot mungkin ada benda macam ni kot. Okay. So apalah dia punya operation dia. Ada banyak lah mesti ada orang kata apa. Create dia punya queue, insert item, insert at the front ke, insert at the back ke, remove the item ke, find ke. And determine whether a queue is empty dan sebagainya. Banyak penting. Okay. Contohlah juga view of queue. Dia macam push stack juga. Okay. First kali kita push A dalam satu queue. Okay. A lah. Kan. Push B. Kita tak batu belakang B. Mesti ada batu belakang B belakang A. Takkan ada depan dia kan. So dia akan jadi at the back. Okay. Kalau macam satu je. Front dengan back tu sama. Push C. Huruf C ni. So C akan jadi huruf back. And then pop 1. Dia akan keluar. Mana yang keluar dulu? Mesti lah A. Kalau ikutkan A yang keluar dulu. Dia paling first masuk, dia yang paling first dapat tiket lah. Memang dia masuk kan. Okay. So ada banyak lah. NQ, DQ, get front, get back, is empty, is full. So banyak. Kita tengok nanti coding kan. Okay. So ada cara banyak implementation dia. Implementation boleh guna array dan juga boleh guna pointer base. So mesti kalau guna array lagi mudah lah kan. Okay. Function lain. Banyak lagi function sama je. Front, back, empty, tahu dia size. Ni kita tengok satu-satu. Push range ada, and place, pop, swap. Taklah kita tengok semua tapi mesti kita tengok size nak tahu dengan size dia. Okay. Kita tengok coding dia. Okay, cara nak panggil queue ni kita kena ada library dia, include queue. Kena ada. Panggil queue. Kalau DQ pun ada DQ. Nak declare dia punya data type dia. Contohnya apa sebagainya. Queue, type queue. Contohnya type tu integer lah. Kalau string. So ni dia punya elemen lah. Ni salah queue bertahap data integer jenis apa ni contohnya nama something lah. Ni dia punya just nama naming je lah. Huruf A ke integer Q ke the number ke tak kisahlah. Anything kita nak declare macam integer A equal to
B equal to 1 kan. Contoh A tu lah kita nak declare kan. Sama lah ni. Data integer. Kalau double lah. Okay. So kita tengoklah yang paling first kali. Ini ada simple coding lah. Kamu boleh download dekat Ulands saya buat update untuk version yang ni. Version ni version 12 ke? Lupa dah version berapa ni. 12 Q 2025 version 12. Guys pergi tengok dekat Ulands kan boleh download. Nak tengok dekat split screen ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. So macam mana nak push the element? Mana kita nak queue orang, mana orang nak masuk beratur. Macam ni lah kita letak dah. Oops. Push. First cat. Cat lah masuk dulu. Push dog akan masuk dulu. Okay. So kalau kita nak tahu yang front, okay, dia banyak. Kita look one by one. Okay. Nampak? So instead of directly printing the content of the queue, we have used a while loop and various queue method. So while animal tu tak empty, mana dalam animal tu tak empty, queue tu tak empty lah. Okay. Print the animal's front. Animal front sekarang apa? Front sekarang apa tadi? Cat kan? And then pop the element from the queue. Animals pop tu maksudnya kita pop yang paling first lah, front. So kalau tadi cat dengan dog, cat tu dia akan di pop kan? Pop kan? Dia akan pop. And then bila nak print sekali lagi, animal front tu dah jadi yang dog kan? Sebab cat dah keluar. So dia akan print dog tu. So akan jadi dah cat dengan dog. Dia keluarkan kosong lah elemen tu. So while animal tak empty, kita akan keep on print benda tu. So dah akan keluar data dia nanti cat, lepas tu dog. Sebab kita nak printkan ataupun di paparan output kan dia kan. Okay. So dia kata sini, this is because the STL is an STL container adapter that provide restrictive access to make it behave like a standard queue data structure. So kita tak boleh nak iterate queue tu, like iterating the vector through vector of other container. Kita kena print dia macam kita kena macam mana nak printkan dia tu, kita kena orang kata apa, guna kaedah kita kena popkan dia dulu. Mana pop kita kena bagi dia digunakan. Bila digunakan baru boleh kita printkan dia punya output dia. Tapi sebenarnya dalam data tu ada. Contohnya kalau kita tak ada benda ni pun, kita tak ada benda ni, tapi dalam queue tu kalau kita tengok dekat dia punya bahagian memory dalam sistem, terutamanya kalau you guys guna Visual Studio, kita boleh pausekan kejap dia punya simulation tu, tengok dekat current memory tu dia akan tunjuk, dia akan dalam tu ada cat, ada dog. Tapi situ nak nampak dia macam mana, nak nampak kena see out kan. Tapi kalau kita see out direct kan, animal push ni semua sebagainya tak boleh. Okay, so tak boleh. So dia ada cara dia. Dia tak boleh nak print macam tu terus. Kalau kita cuba nanti akan keluar error nanti. Okay. So tadi kita dah insert, remove, senang je. Dia guna pop je. Ni kita push kan, buat push. Cat, dog dan fox. Okay. In this example, we have used pop method to remove an element from the queue. So siap initial queue, dia akan display queue. Ni boleh juga kita display queue kita yang ada. Display queue ada. So cat, dogs dan fox kan. So kita akan guna yang ni. Ada function baru yang kita kenalkan, display queue ni. Display queue ni sama je nampak. Tadi kita panggil dalam sistem. Okay, dalam sistem dalam main tu, ni kita keluarkan dalam main, kita tak kat luar. Sama je nampak. Okay, sama. Cuma ni queue ni kita ganti ni tadi, ganti yang apa? Animals ni. Kan? So dari queue ni, mana queue ni? Queue empty ni, so sama je. Okay. Itu yang berlaku lah. Tapi dia tak keluarkan betul-betul, just untuk nak print je. Okay. Print je sebenarnya. Okay. So remove element from the queue. So pop ni, kita remove element. Okay. So remove element. So kita remove element. So kita akan keluar, dia akan keluar sikit dah. Dia akan keluar. Cat tu akan keluar, dia akan tinggal dog dengan fox lah. Okay. Cat, dog dengan fox. Dia akan tinggal itu saja. Okay. Kita dah tadi push item dalam queue. Kita remove item. Element lah. Kata sini element. Okay. Element, item sama. Maaf lah kalau intangible lah saya guna tu. Element ke items ke kan. Intangible lah. Mana bertukar-tukar. Okay. Banyak sangat term saya sebenarnya. So we can access the element of a queue by using the following method. Front juga back. Okay. Front juga back. So, nak guna front back ni macam mana? Okay. So queue. Okay. Ni untuk front back ni kita boleh access pakai ni lah. Nak dapatkan output dia. Contohnya. Kita letak dulu dalam queue tu nampak. 6 push. Letak ni. 1, 2, 3. Okay. Kita letak. Okay. So nak access dia.
kita kena declare satu integer baru, dia tak boleh terus ni tau, push one ni kita terus nak set outkan dia, tak boleh. So kita declare satu integer France is equal to num France. So num France ni akan automatic baca yang France sekali adalah 1. Okay, last element tu dah akan baca nombor 3. Dia macam satu dah memang ada dalam punch, dalam ni dah. Ini dia. Mula panggilan dia ada elemen dia, semua dah bagi sini. Okay, so dia boleh paparkan apa yang ada. So dia akan paparkan satu lah. Kalau back ni, dia akan paparkan elemen nombor 3, nombor 2 tak. Macam nak paparkan yang tengah-tengah? Tak ada yang tengah-tengah, kamu kena popkan yang ketiga tu lah, akan keluarkan yang 2 lah. Okay. And then get the size of the queue. Macam ni ada 3 kan, macam nak dapat lah. Okay, letak je num.size tu. Okay, ni dia tukar language pula. Okay, kan size tu. Okay, so dia dapatkan yang size tu, queue string languages. Okay, so size of the queue is integer. Integer size. So language ni buat dia bentuk string tau. Okay, bentuk string. Okay, string. So bila masuk string ni, mana dia nak dapatkan dalam bentuk string lah ni apa ni. Tadi kita tengok dalam integer kan. Ni kena gunakan queue of string. So in the above example, we have create a queue of string called language and add the 3 element of it. We use the size method to find the number. Size ni integer size. Ni integer kena dapatkan untuk integer. Okay, languages size dia. So size of the queue tu berapa? Return 3. Dia akan kira bilangan dalam ni semua berapa. Okay, so kita akan tengok. So check if the queue is empty. Ni benda ini simple checking je lah. Okay, so, tengok sini ya. Okay, so contohlah dia pakai sini queue string languages. Okay, so check if the queue is empty. Empty is paparkan yes kalau empty, kalau tak no lah. Kalau tak kita continue to pushing the elements into the ni. So contohnya kita letakkan dalam elemen tu Python, lepas queue is empty. So check, kita tengok dia empty ke tak. So bila empty, yes lah. Boleh copy paste benda ni untuk kamu cuba run. In the above example, we have used empty method to determine if the queue is empty. So okay, mesti dalam ni banyak kita tengok sekat ni memang mesti dia tunjuk contoh-contoh macam mana dia declare benda ni lah. So dalam tengok ada num France, ada back, ada empty, semua command-command tu macam dia masih awal-awal tunjuk tadi lah, ada few operation yang dia boleh buat. Okay. Okay, in order, kemudian kita tengok queue kan. Dan satu lagi ada satu nulis sebagai DQ. DQ kita nak DQ kan dia. Kita dah tadi beratur ni, kita tak nak diberaturkan. So kena include DQ punya library. Okay. So DQ type sama macam yang Q tadi. Tadi Q type something kan. Ni sama. DQ integer ke string ke sebagainya. Sama. Sama. Apa beza Q dengan juga DQ? Okay. So kalau Q ni barisan biasa, first in first out, masuk dari hujung belakang dan keluar dari hujung. Contoh macam batu makanan, siapa capai dulu dia dapat makanan. Okay, itu is for the Q lah. Kalau DQ ni masuk ke dua-dua, dia itu maksudnya dia tak nak beratur lah kan. Masuk kedua hala, boleh masuk ke simpang Tuk Kuan. Okay. Contohlah mungkin dia masuk kawasan universiti ni, boleh masuk pintu belakang, boleh masuk pintu depan, dia boleh. Kan? Tapi siapa dulu yang akan entertain lah? Itu tak tahulah siapa yang entertain dulu, tapi tengok operation je lah. Okay, double ended queue ni. Bukannya di queue ni kita tak peraturkan dia. Dia double ended queue. Ada dua ni. So ada masuk data juga, tapi masuk data ada dua. Satu masuk di belakang, masuk di depan. Memo pun sama. Memo di depan, memo di belakang. Okay. So we can initialize of C++ DQ in the following ways. Okay. So kalau DQ kena DQ lah. Ada dua cara. Satu macam ni, satu macam ni. Dua-dua ni sudah nampak. Dua-dua method ni betul. Boleh run. Okay. Cuma yang paling moden tak silap saya yang method yang this one. Okay. Macam ni pun boleh. Ini memang usually kamu guna kan. Memang kamu guna kan sebenarnya. Tapi ni boleh claim macam ni. Okay. Dia lebih moden dan digalakkan dalam style C++ baru. Dia tak ada sama dengan je. Okay. So itu yang berlaku lah. Ini tak ada apa, just guna yang sama macam ni pun boleh, maintain je, tak apa. Okay, jangan guna ni. Okay, it depend. Okay, kita tengok example punya operation lah. So kita declare DQ tu, nampak dia declare DQ. 1, 2, 3, 4, kemudian kita displaykan dia. Ni display ni set forward je, nampak? Kan, nampak DQ ni. 6, DQ, set out now. Okay, ni lebih kepada display semua lah. Dia run ni, maksudnya dia run semua yang ada dalam DQ1 ni. Dia tak ada di Q1. Okay, dia paparkan. Okay.
method tu adalah to initialize DQ fill the context structure method. Ni sama juga method ni. Ini contoh kita nak DQ by specifying access and element. Dia macam ni. Benda ni dia ni yang kedua ni. Kita nak populatekan data dengan data yang macam sama je. Contoh 5, 12. Bermaksud sebenarnya 12 kan. Contohlah kamu ada banyak DQ1, DQ2, DQ4. Semua ada data yang berlainan lah. Dan ada data tu sama. So data sama tu boleh guna yang macam ni lah. Saya nak 5 slot yang ada 12 setiap satunya. Okay. So we can copy DQ to another using the range method initialization. Okay, ni maaf lah kamu tengok semua ni semuanya lebih kepada theoretical dan juga macam kamu tengok buku manual lah. Apa yang kamu tengok sekarang ni memang macam membosankan sikit sebab dia macam baca buku manual. Okay, nak declare ni macam mana, nak ni macam mana. So no worry about that. Just kita go through je. Kita kena go through benda ni. Okay. So kalau copy element ni kena pakai ni, nampak? DQ1 begin hingga DQn. Okay, kena buat macam ni. Okay. So here we have create DQ name DQ1. Then we create another DQ called DQ2 by copying all elements of DQ1. Pakai gomma ni kan. We can also specify the range of element we want to copy. For example kan, DQ integer DQ3, DQ3 pula, DQ begin plus 1 until DQ begin plus 3. Okay. So here the start point is DQ1 is begin to plus 1, which is point to index 1 of DQ1. The end point is DQ1 begin plus 3, which is point to the index of 3. Index ni start dengan orang kata apa? Kosong sebenarnya. Kan? Kosong. Tapi kita nak copy contoh mana ni index kosong ni. 2, 3. Confuse sikit. Komputer kan start kan yang paling first index tu index kosong. Tapi kita nak copy elemen ni DQ1 begin plus 1. DQ begin plus 1 mana? Kat sini lah. Hingga DQ begin plus 3. Plus 3 mana? Okay. Kat sini. Tapi dia akan ambil 2, 3 lah. Ini maksudnya daripada nombor mana hingga nombor mana dia akan copy. Okay. Copy mana? Ini maksudnya dia akan copy nombor berkaitan, nombor 2. Sampai lepas tu dia tak copy nombor 4 tau. Tapi dia copy sampai 3. Ini sebenarnya ibarat copy termasuk nombor dia sehingga ni semua ni. Tapi sehingga nombor ni tapi tak termasuk nombor ni. Eksklusif of nombor ni. So tak termasuk 4. Dia akan 2, 3 je. Ini maksudnya 3. Okay, nombor ni. 3 ni. Ni 2 ni. Satu inklusif. Yang first ni inklusif of nombor dia sendiri. Yang ni bukan. Yang ni bukan. Yang ni bukan ya. So sebab tu 2, 3 je. Dia macam confused. Sebab apa? Kenapa tak masuk yang kenapa tak buat dia 2, 3, 4? Dan memang macam tu dia buat. Yang tanyalah dia punya designer dia. Orang yang buat C++ tu kan. Yang dia punya buat library DQ ni. Kalau nak kita buat sendiri lah kot. DQ Hamzah Ashrani punya language. Belajar kan. Dah dia buat macam tu, kita ikut dan follow je lah arahan dia. Kita kan ada buku menu kitab dia kan, dia buka. Itulah cara dia kan. Okay. So DQ method banyak juga ni kan, nampak? Tadi lah banyak, kita akan tengok lah sikit-sikit kan. So insert element, nampak? Ni insert element kan. Push back, push front. Ada banyak. Okay. Push back dia macam push kat rear lah, bahagian belakang. Okay. Dia tu belakang kan. So cara kita nak declare nampak ni dia guna keadaan moden kan. Keadaan baru. Okay. Declare. So push back 4, ada 4. Okay. Push back front 1. Ni dia ada 2, 3. Push back dia tambah yang ni. Push front tambah 1 depan. So dia akan jadi macam tu lah. Nampak. So in this example, we have initialized the queue of integer name nouns with element 2 and 3. Then we insert the integer 4 at the back of the noun. So the 4 dia akan jadi macam ni. Push back 4 ni akan jadi 4 lah. And then dia push back front 1. Okay, ni 1 ni tak ada lagi ni betulnya. Okay. Ni asalnya bila kita bila kita ni dapat 4 kan. Bila kita insert yang 1 ni pula, dia akan jadi macam ni. Ni kalau dia insert 1 every front IDQ. Bila dia run. Okay, anggaplah kita bila run semua, asalnya 2, 3. Run list line 2, 3, 4. Run this line 1, 2, 3, 4. Okay. So tulisan dia. You can also use the insert and emplace method to add element to the queue. Macam mana ni, ada satu coding baru pula. Macam ni. Push front, push back. Ni ada juga insert dan juga emplace. Boleh tengok nanti. Okay, we can use the following method to access element of the queue. Ada front, ada back, add. Tadi apa dia? Tadi push front, push back. Yang ni bukan, yang ni front saja, yang ni back saja. Kat mana tadi tunjuk? Kat mana? Tengoklah kat sini ada. So apa dia buat? Okay. So num contoh DQ num, dia cara baru. Okay. Num front dia start 1. Num back
3. Num back nums at 1. And 1 tu maksudnya 2. So dia akan 2. Okay. So 2 nampak ni. Dia explanation kat sini semua ada. Ingat index start dengan kosong. Index 0, 1, 2. Okay, jangan confuse. So S1 ni maksudnya dekat sini lah. So dapat tu 2 ni. Okay. 60 return element of index 0. Which is 1. Okay. Banyak set 1. Biasakan ni. Okay, mudahlah. Cuma command-command ni kan. Benda ni kan. Change element pakai add. Macam alamak yang ni saya tak bold kan. Patut kita boldkan je. Okay. So DQ. Guna cara lama pula kan. Alah, jangan confuse. Ingat dia boleh declare ikut suka hati dia lah. Dia kamu kan. Tapi sebenarnya bagi seragam lah. Pening kot macam ni. Kejap. Kan. Tapi tak apa. So maksudnya kalau kamu tertinggal sambung dengan tu sebenarnya betul lah. Sebab boleh je declare tanpa sambung dengan tu. Okay. So kita nak change. So elemen index kosong ni daripada 3. So tadi 1, 2 tau. So ini kosong, ini 1. Index je. Ini index lah. Index kosong, index 1. So kosong tukar di 3, 1 tukar di 4. So akan jadi 3, 4 nanti. Okay. Akan jadi 3, 4. 3, 4. Okay. So kita update. Kita paparkan akan jadi 3, 4 lah. Asalnya 1, 2. Akan jadi 3, 4. Okay. Remove pula. Pop back. Pop front. Sama. Okay. Pop back di belakang ni. Dia remove. Okay. Pop front. Okay. Remove di depan. Tinggallah 2 je angka. So kuning-kuning ni. Okay. Straight forward lah kan. Straight forward je. Apa je DQ ni. Boleh main cuba main dengan dia punya ni. Okay. Right now untuk DQ iterators ni. Bila kita nak gunakan untuk kita nak. Orang kata apa. Nak insert dan juga delete juga ni sebenarnya. Okay. Kita tengok sebab apa. Memang skip pasal ni. Okay. Sebelum kita masuk DQ iterator, sebenarnya kita nak access memory ni. Sebab ada part kamu tak boleh guna, tak perlu tanpa guna iterators. Iterators tu apa? Iterator cara declare dia lain sikit benda ni. Dia akan letak satu perkataan dia iterators. Okay. So kita tengok iterator macam mana. So anggap kita ada satu barisan kursi dan satu dewan. Setiap kursi ada nombor. Iterator ni macam penunjuk. Atau orang yang berdiri di salah satu kursi. So macam dia macam maksudnya macam pointer lah dia. Tunjuk kursi sekarang, gerak ke kursi seterusnya, gerak ke belakang, lompat ke kursi mana kita ada satu arahan umum. Okay, macam penunjuk. Baru dia cakap dah. Patutnya saya slide je, tak apa. Okay, iterator dalam C++ adalah macam penunjuk, pointer, yang lalu satu-satu elemen dan container macam DQ, vector list dan sebagainya. Dia tak pegang nilai tapi pegang lokasi. Dia macam pointer. Dia untuk lebih daripada pointer. So kita bergerak plus to next, negative to previous dan access nilai itu pakai asterisk iterator, asterisk IT ke sebagainya contoh. Kenapa nak guna? Okay, kalau nak loop dalam access elemen container, iterator bagi cara yang seragam dan efisien. Tak kira apa jenis container dalam tu, vector, DQ, list dan sebagainya. Ada cara dia nak buat. Okay. Contohlah. Ini template iterator. Kamu dikira tadi kan? Nampak? Ni. Dalam for loop kita macam ni, dia akan paparkan semua. Kita baca satu-satu dan sebagainya. Okay. Okay. Contoh kita nak buat elemen. Nums, erase, numbegin plus 1. So numbegins ni dia return the iterator tau. So kalau function erase nak parameter, dia nak iterator bukan index. Dia ada, so, maksudnya dia akan jadi salah macam tu. Contohnya num erase 1 ni salah, dia tak boleh. Dia kena pakai iterator macam ni. Iterator yang okay, yang kita kena declare dah. Macam mana declare iterator? Nampak? Create iterator pointing to beginning. Contoh dia guna iterator. Okay. It ni lah. It ni tu segi. So bila sebut it ni kita boleh access dia. Dia tak boleh terus saja macam tu dia terus saja macam tu. So bila kita nak move iterator to index 2, contohnya it ni, it plus equal to 2. Dia kalau kita tak recap it ni bentuk nak move object tu dia tak boleh. Okey. Ataupun kalau nak guna nums begin tu terus pun boleh juga semua. Macam contohnya nak gunakan nums begin macam ni kan. Ini orang kata nak guna keadaan macam ni pun boleh. Tapi kalau nak gantikan nums begin ni guna iterator pun boleh. IT iterator. So kita ni lah IT plus equal to IT plus 2. Okay. So benda dalam tu akan plus 2. Okay. Bukan move. Ni akan di move. Okay. Dia ada cara tadi. Mana tadi dia tunjukkan apa benda. Okay ni. Gerak. Okay, gerak ke kursi seterusnya. Gerak ke depan. Gerak ke belakang. Tunjuk sekarang. Lompat. IT plus N dan IT minus N. Ke mana? Oops. Okay. Saya temui tiba-tiba. Okay, ini sepasan. So, okay. So, kita tengok contohnya tadi mana back tadi. Balik. Okay. Sip.
Okay, nak modify value macam ni pakai S3 bintang 9. Okay, kita tengoklah contoh lah kan. Okay, kalau nak baca semua elemen satu-satu for each loop, perlu iterator tak perlu. Tapi guna for auto, dia dah cukup lah kita pakai for. Ni for loop biasa dah. Ni auto, kamu boleh check ni. Auto X DQ ni buat apa? Dia sebenarnya macam integer I equal to 0 sama jugalah. Tapi dia bukan ada salah satu cara lagi untuk kita declare for loop ni. Okay, buang and insert elemen spesifik, perlu iterator, ubah nilai spesifik dengan cara biasa pun iterator, okay. Bukan tak boleh guna tanpa iterator, okay. Tapi ada cara dia panjang nanti lah. Kan traverse and access, lompat sana sini sebenarnya. Okay, kita tengok coding lah, contoh lah. So DQ, integer DQ is equal to 10, 20, 30, 40, 50. So kita declare satu iterator pula, okay. Gunakan iterator tu for IT is equal to begin. Begin apa? Kosong lah. Kosong. IT is tak sama dengan itu N. Mana tak, lagi tak sampai N tu. DQ N. Okay. Kita akan keep on paparkan lah situ. Paparkan dia punya nilai dia. Kan. Pasti tadi apa? Reflect value kan. Ni kita tak reflect value pun tapi kita nak paparkan dia punya value dia. Okay. So apa yang berlaku kod tu? Okay, bayangkan DQ sebagai kereta api yang ada gerabak depan dan belakang. Dia tadi macam jalan kaki yang sama. Dari gerabak pertama hingga kaki sampai tengok nombor. Mana dia baca. Okay. So DQ begin. Perjalanan kaki mula dari gerabak pertama. DQ end. Bukan gerabak terakhir tapi satu tempat selepas gerabak terakhir. Macam pagar penambat. So maksudnya dia bukan yang terakhir. Tapi dia satu ending of the list tu lah. Okay. S3 IT tu tengok nombor atas gerabak. Kereta lah. Kita tengok contoh ni lah. Mana contoh tadi ada semua. Okay, sini ada contoh. Indeks kosong ada 10, indeks 1 ada 20, indeks 2 ada 30, indeks 3 ada 40. Alah, maaf lah dia macam nampak tak match lah pula kan. Tak apalah. Okay. So kita perkenalkan lah DQ integer 6, 0, 10, 20, 30, 40. Okay. DQ integer iterator IT. Okay, dia panggil int atau IT is equal to 6 begin. 6 begin tu apa? Sebagai yang kosong lah. Begin ni yang utama ni lah. Okay. So it ni dia tunjukkan ke 10, 10 ni. Okay, ni visual awal. Kemudian kita declare it plus plus. Okay, dia akan gerak. Dia sekarang. So, maknanya asterisk IT is equal to 20. Okay. It plus equal to 2. Mana ini sama macam apa? Macam ni lah. 2 plus 2. Okay. So, tadi dia duduk ke sini. So, dia akan duduk 1, 2. Jadi sekarang sama dengan 40. Okay. Kalau ada asterisk IT is equal to 99. Okay. Kita nak ubah nilai tempat ditunjukkan tu. Ni tunjuk. Okay. Ini pun masuk penunjuk pada lokasi demikian juga. Tapi ini pun masuk nak mengubahkan dia. Bila kita declare macam ni. Okay. Tadi ni 40 kan. So ditunjuk macam ni. Asterisk IT is equal to 40. Bila kita cakap kat command prompt tu. Kat command prompt pula. Dekat coding tu. Saya nak sekarang ni IT tu is equal to 99. Dia tukar terus 99. Nampak? Tukar terus. Tanpa tanya. Tukar. Okay. Bila kita erase. Dia akan erase elemen tempat yang sekarang it tu berada. Okay. Ni kan pointer. Pointer kan tunjuk. Aku tengah tunjuk 9 ni sekarang ni. Dia suruh erase pula. Erase. Dia erase ni. Okay. Kat mana dia akan tunjuk it ni? Ini dia tak tunjuk sebelumnya. Tak. Salah. Dia akan tunjuk yang tak tunjuk nilai 9 ni. Bila 9 ni kita delete, dah buang. Tinggal 10, 20, 30. Dia akan tunjuk sebenarnya nums n. Mana nums n ni? Kita tahu nums n tu ada satu nilai hujung. Yang bukan 30. Bukan 30 Dia ada nilai nums n sahaja. Okay. So, bila kita buat it, semoga itu num erase ini. Erase itu akan buang elemen yang ditunjuk. Yang it tunjuk ni. Return yang baru ke elemen yang baru dibuang. Okay. Jika tak ada elemen. Dia tak ada elemen dah. Lepas tu hujung, elemen dia akan tunjukkan nums n saja. Okay. Nums nilai apa? Alam nilai dia apa? Tak ada elemen dah. Nilai tu mungkin nilai dia fronting yang very null ke dan sebagainya. Apa yang ada dalam nums n tak tahu. Okay, pasti. Okay. So, kita nak initialize macam mana? Macam mana tunjuk tadi. Dia baru nak masuk initialization. Tadi contoh dulu datang baru macam nak tunjuk initialize. Macam kalau integer, double, string dan sebagainya. Okay. Kita juga boleh access lah the element in the queue using iterators ni. Okay. So yang nampak sini.
Declare, first kali kita declare EQ integer, iterator, DQ iter. Okay. So kita kena make it the iteration tu point to something lah. Nampak macam ni dia buat. Tadi yang di EQ item as, okay, ni ke atas ni. Okay. Dia point kan. Okay, itu is equal to nums n minus 1. Okay, dia bukan n yang tu minus 1 ni yang sebelumnya lah. Kalau nombor tu macam kita tadi 10, 20, 30, 40, kemudian tukar 99, nums n minus 1 tu kalau 99 tu dah buang dekat 30, kadang ada tunjuk nums n saja. Okay, so we come back to the previous one lah, sebab tu dah negatif 1. Last element. So nums n ni bukannya yang last element. Okay, last element adalah minus 1. Okay, itu yang sebenarnya yang berlaku. Okay. Itu yang dia setkan lah. So in the first example, we have iterators to access element in the queue, and initially we create an iterator that can point to the queue of integers. So kita kena set lah, kita kena setkan iterators is equal to what. Semua yang kita requestkan iterators semua kita buat. Nampak ni ada iterators is num begin. Dia nak setkan num begin dulu. Kemudian dia akan setkan first element is equal to num iter tu apa? Satu lah ni maksudnya satu lah. Nak setkan first element satu. So kita paparkan num kosong ni, kita akan dapat satu lah. Kemudian yang seterusnya, yang bagi plus 1 apa? Dekat sini. So akan paparkan nilai 2 pula. Yang ni pula, dia akan paparkan nilai 3 pula. So dia akan setkan. Tapi dia tak boleh direct panggil. So dia akan declare equator is equal to nums n minus 1. So akan bawah dia akan paparkan num 3 ni adalah 3. So ni 2, ni 1. Dia akan paparkan macam tu lah. Alamak, kita dah skip dah banyak ni. Sebenarnya apa yang berlaku, ini yang dia tunjuk dalam slide ni. Okay, nak remove element. Okay, ni kita nak setkan lah. Ada contohnya DQ iter nums begin. Kita nak setkan begin yang pertama tadi. Saya cakap tadi. Kita nak declarekan DQ underscore iter ni kepada satu first element. Okay. Boleh kita panggil terus num element. Kita maksudnya, tapi kamu tak boleh nak access nanti. Integer first element terus masuk num begin, dia tak bagi. So ada cara dia sebenarnya. Ini tunjukkan dia sebenarnya cara dia tak boleh direct macam tu. Dia akan jadi masalah sikit. Okay. Kemudian elemen index 1, cara dia access index 1. Macam ni cakap lah, index 1, ada index 2, ada index n dan sebagainya. Nampak? Elemen, the first element, index 1, index of the last element. So kita akan ada step satu tu kita boleh access dengan declare satu, orang kata apa, integer untuk mewakili panggilan kepada iterator tu. Kena masuk dalam tu lah. So kita tadi kita declare, nampak index yang kosong lah, yang index kosong, index 1, index 2. So in order to get the element value, macam ni cara dia setkan. So nak dapatkan DQ iter ni yang nombor 2 ni, boleh tak dia plus 1. Macam ni buat plus 1. Kalau plus di sini, kalau ada nombor 4, 5, 6 semua sama je. So nums, okay, kita pergi num n minus 1, kita dapat access yang nombor 6 ni. Okay, dia satu sama cara dia. Okay, so elemen dia, elemen ni adalah num 5 lah kan. Jadi num 5 lah. Okay, some exercise lah kamu boleh tengok sini. How to remove elements at the specific index. Ini exercise ni adalah jawapan ni semua dekat slide dia. Okay, contohlah sini, we can remove the element at the specific index using the erase method. Okay, for example, kita declare EQ. Okay, then kita remove element at index 1. So num erase num begin plus 1. So index 1 sini tau. So kita kena num erase ni panggil nums begin plus 1 sini lah, baru kita akan dapat. Okay, so the code above remove the element at index 1 from the queue. So we can delete the element at index using num erase num begin plus index. Ni command default dia lah dia guna. Kalau nak edukasi yang lain, macam mana kursi yang 3 ni, index apa? 2 lah. Kena buat plus 2 lah. Dia akan masuk 3, dia akan remove. So nanti bacaan dia akan jadi lain lah. Contohnya tadi dah buang nombor 2, so akan jadi 1, 3, 4, 5. Kalau buang 3, jadi 1, 4, 5. Okay. Coding sini ada antara contoh-contoh coding yang boleh guna lah. Coding yang ada. Okay. So exercise tu pula. Ni boleh cuba run ni, cuba tengok. Ni sama combination yang tadi, ingat tadi awal tadi. Boleh run, boleh tengok sebagainya. Okay, yang nombor 2 pula, how to remove element in the certain race index. Dia ni pakai, ada push ni, ada push tadi. Dia pakai macam ni, num erase. Okay, ni yang saya cakap tadi, bila dia okay, ini dia punya nombor 1, 2, 3, 4, 5. So index 0, index 1, index 2, index 3, index 4. Num begin plus 1. Okay, nak remove ni.
dia akan remove yang ni kan, betul tak? Okay. Nouns begin plus 3 kat mana? Plus 3. So plus 3 kat mana plus 3 tu? Okay. So noun begin tu yang pertama lah plus 1 kat sini. So plus 3 dekat mana? Dekat nombor dengan nombor 3 ni kan. Okay. So apa yang berlaku? Okay, bawah ni tengok kan. Okay, 1, 3, 4. Then we remove the element from index 1 to index 2 using num erase plus 1 dengan num begin plus 1. Okay. Notice that the end point of the range is nouns begin plus 3. Okay. So ni. The end. But the element index 3 is not removed. Okay. This is because the end point of the function is exclusive. Mana exclusive ni maksud tak termasuk nombor ni. Mana range ni? Dia maksudnya nombor yang sebelumnya. Tu nampak? Memang sengaja dia macam tu. Start with inclusive and tak termasuk pula dah. So dia akan buang nombor 2 dan 3. Dia akan buang. Dia tak masuk nombor 4 pun. Tak buang. Okay. Walaupun dia cakap macam ni. Ni dia nak itu banyak inklusif hingga tu bukan eksklusif. Okay. Itu kamu. Itu. Okay. Ni for loop ni sebenarnya. Macam saya kamu perasan tak dia ada yang guna auto tu kan. Ni for loop dia ada cara sebenarnya. 3 cara. Ada traditional, ada range based, ada iterator loop. Kan. Iterator loop nampak macam tu. Cara dia iterator. Iterator best, bagus sikit sebab dia akan baca sama macam array tu. Boleh kamu guna benda ni. Semua kat dalam ni. Tiga ni semuanya sama saja. Ni yang paling default, paling original lah ni. Okay. Yang ketiga some exercise lah untuk kamu buat kan. How to remove all element of the DQ. Okay. Sebenarnya pakai nums clear je. Paling mudah. Kan dah tulis kan. Pakai nums clear. Tak ada apa. Kosong terus. Kita clear kan. Okay. Jadi remove 1, 2 je. 2, 3 ni remove. Make ni clear ni. Habis clear terus. Okay. So how to determine the size of DQ? Determine size of DQ ni panggil num size lah. Num size ni. So see out num size. Dia akan paparkan berapa size of this one. Mana ada 5. Ada 5 kan. 5. Okay. Boleh set kan. Dan return lah kita paparkan output. Apa dia yang keluar semua dan sebagainya kan. Okay. So itu sahaja topik untuk Q ni. Dia dalam ni banyakkan mostly yang theoretical aspect saja. So okay, theoretical aspect ni maksudnya tengok dia punya function, apa yang berlaku dan sebagainya. Okay. So implementation ni boleh tengok dalam lab untuk Q. Boleh tengok boleh cuba run dan juga boleh juga run source code dalam notes ni. Mereka ni sudah tambah dan perjelaskan. Kalau bandingkan dulu punya notes, tunjuklah notes yang dulu kan. Kalau notes yang dulu, jadi saya okay. Stop dulu punya recording. Okay, sampai sini saja recording ni. Okay.